Okey, rencananya kita nak makan dimsum. Dimsum yang famous tu, yang selalunya kalau orang Malaysia datang ke Hat Nyai, dia orang selalunya akan makan dekat kedai tu. Macam dekat, tapi bila dia jalan tu macam jauh. Area sini pula ini macam kawasan pasar basah tau. Sayur-sayuran, macam ikan-ikan semua tu. Kita dah jalan dalam 16 minit. So lagi 14 minit baru kita akan sampai dekat kedai makan tu. Tak apa, kita udah buang kalori, nanti boleh makan banyak-banyak. Ini ni agak apa ni? Telur? Oh, telur rebus. Dengan ni, sweet potato. Ya, finally kita sampai di dimsum Cabura. Disebabkan panas sangat, kita nak cari air dulu sekejap. Nak masuk dalam dimsum tu rupa-rupa beratur panjang weh. Kita cari air yang tak pernah kita minum dekat Malaysia ya. Salah meja. Orangnya betul-betul ramai kalau datang sini. Lagi-lagi time lunch macam ni memang beratur panjang. Time lunch, lepas tu time orang lagi bercuti kan. Dekat satu dunia tengah bercuti, Labor Day. Okay, makanan dia memang sedap-sedap. Tadi tom yam kering. Request pakai nasi putih. Nasi dia pun sedap tau. Tom yam dia pun sedap. Tom yam seafood. Lepas tu makan nasi goreng daging tulu. Itu pun sedap juga. Tapi di antara semua ni, yang aku paling sedap tadi makan nasi goreng ketam. Terasa betul-betul dia punya ketam. So sekarang ni kita tengah tunggu dimsum pula. Dimsum yang kita ambil by the way untuk 5 orang. Tapi sebahagian tu mostly yang kecil-kecil lah sebab kita nak rasa je. Sebab kita dah makan berat macam ni, so dimsum tu untuk dia punya pencuci mulut. Yang paling penting boleh bayar pakai touch and go. Tadi actually kan dia punya air tu ada banyak pilihan. Cuma mata aku tertuju dengan air Thai tea dengan satu lagi tu green tea situ. Sebab hampir semua meja di sini minum air yang sama. Then finally dimsum kita pun sampai. Banyak ni. Saya nak habiskan ni. Okay, yang ini bakcang. Bakcang. Jom kita makan dimsum kena pakai chopstick. Kalau tak silap ada dua saiz. Satu saiz kecil, satu saiz besar. Kalau saiz kecil harga dia dalam 15 baht. Kalau saiz yang besar harga dia dalam 35 baht. So beza dia macam ni. Ini saiz besar. Kalau saiz kecil tu macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi nak makan besar kan. Sekarang kita nak makan makan penutup katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ini dulu ya. Saus Thai yang kita rasa. Saus Thai yang ni. Ni. Kita cicil guna saus